Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak masak kambing masala yang semestinya mudah dan sedap. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula cuci bersih 1/1/2 sudu besar biji ketumbar dan 1 sudu besar jintan manis. Sangai dua bahan ni dengan api sederhana sehingga kering dan wangi. Seterusnya, kisar halus bahan-bahan ni dan ketepikan dahulu. Panaskan minyak masak dan tumiskan 5 ulas bawang merah yang dicincang kasar. Tumis bawang merah ni sehingga kekuningan. Masukkan 1 kilo potongan daging kambing, 5 ulas bawang merah dan 1 inci halia yang dikisar halus dan kacau sebati. Masukkan 1 sudu kecil garam halus dan air secukupnya. Sambung masak lagi sehingga daging kambing empuk. Seterusnya, masukkan 4 biji tomato saiz besar yang dibelah 2. Sambung masak lagi sehingga tomato lembut. Buangkan semua kulit tomato dan hancurkan isinya. Seterusnya, masukkan 2 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu kecil serbuk kunyit, semua rempah yang disangai tadi, 1 sudu kecil lada hitam kisar dan kacau sebati. Masukkan 3 ke 5 sudu besar yogurt dan kacau sebati. Masukkan 1 sudu kecil garam masala, hirisan 1 inci halia dan kacau sebati. Akhir sekali, masukkan potongan cili hijau besar dan daun ketumbar. Gaul sebati. Sebelum tutupkan api, pastikan cukup rasanya. Alhamdulillah, kambing masala kita dah masak. Jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Selamat Hari Raya Aidiladha 2025. Semoga semua umat Islam yang menunaikan ibadah haji tahun ni mendapat haji yang mabrur. Assalamualaikum dan bye-bye.